ari-ari. Kalau rasa rahim tak best macam mana? Kena buat scan. Siapa ada masalah sakit ari-ari? Cuba korang komen. Sakit bahagian bawah pusat. Sakit ari-ari juga tanda bahaya bagi wanita yang kedua. Saya akan share 5 tanda korang. Korang boleh like sampai 10,000. Saya akan share selepas ini. Tanda bahaya yang kedua bagi wanita kalau korang ada kerap sakit ari-ari. Kerap sakit ari-ari itu bermaksud sakit di bahagian bawah pusat. Bahagian bawah pusat kita ada organ. Ada organ apa? Rahim dan kilang telur. Kalau korang kerap sakit ari-ari, mungkin menunjukkan anda ada sis ataupun ketubuhan di bahagian bawah perut. Okey, berapa ramai yang ada sakit ari-ari ni? Korang rasa normal? Ramai tak yang ada masalah sakit ari-ari? Berapa ramai yang kerap ada rasa sakit bawah pusat? Terutamanya you all yang ada masalah sakit bawah pusat ni korang rasa normal. Especially masa korang datang period ataupun masa korang tengah period, korang rasa sakit dekat bahagian ari-ari.